Kalau berasa doa tak berapa nak makbul, cara dia ialah banyakkan doa untuk orang. Ini rahsia saya beritahu malam ni yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa kamu untuk saudara kamu. Kamu tak kenal dia, dia bukan bos kamu, dia bukan janjikan harta untuk kamu, projek untuk kamu, tapi kamu doa dia istiqamah. Tengok muka dia, kita berdoa, wahai Allah, wahai Tuhan, bukalah pintu hati dia untuk main masjid. Kata Rasulullah, doa satu muslim kepada muslim yang lain tidak ditolak oleh Allah, sebab tak ada kepentingan. Dia tengok orang tu susah, dia kata, ya Allah, luahkanlah rezeki dia, dia susah, tak ada kepentingan apa. Tak ada makhluk tahu, bahkan kita berdoa di dalam hati dan diri kita seorang saja. Selain daripada doa itu tajam, doa itu sangat tajam, dimakbulkan oleh Allah insya-Allah. Selain itu kata Rasulullah, doa dan kebaikan itu juga kembali kepada orang yang mendoakan. Sebab tu orang yang paling bahagia adalah orang yang paling banyak mendoakan orang lain. Dia yang paling tenang, dia yang paling kaya, dia yang paling bahagia, dia yang paling, sebab dia banyak berdoa untuk orang. Dia tengok orang susah, dia berdoa. Dia tengok orang bukan Islam, dia berdoa. Dia tengok orang tak tutup aurat, dia berdoa. Maka berdoa dengan Allah untuk mendapatkan husnul khatimah, iaitu hidup dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah.